Tebing Dataran Merdeka Medan Selera Tebing merujuk kepada pusat penjaja dan hub komuniti yang terletak di Bulatan Dato' On, berhampiran Dataran Merdeka dan Jalan Raja, Kuala Lumpur. Kawasan ini dibina di tebing sungai dalam projek River of Love untuk menaik taraf kemudahan, kedai makan serta menyediakan ruang awam yang berguna. Berikut adalah dua komponen utama yang terdapat di tebing. Pertama, medan selera dan kafe. Kawasan ini menempatkan deretan gerai makanan dan kafe berwajah baharu yang popular sebagai tempat lepak santai dalam bandar raya. Pilihan makanan menghidangkan pelbagai makanan tempatan yang menarik termasuk hidangan popular seperti bitter milk, hidangan nasi dan menu bajet bersesuaian. Menu rahmah, terdapat restoran dan gerai berdekatan yang menyediakan pilihan hidangan berpatutan bermula dari RM5. 2. Hub Tebing Richard Rider, Kuala Lumpur City Hall di BKL telah melancarkan kemudahan tebing Richard Rider di lokasi ini sebagai hub rehat khas Pihaling untuk penunggang Pihaling, penghantar makanan dan bungkusan. Kemudahan ini merangkumi ruang rehat 24 jam, tempat berteduh berbumbung dan gazebo di tepi Sungai Klang untuk penunggang berehat sementara menunggu pesanan. Kemudahan asas disediakan surau ruang solat dan tandas awam untuk kegunaan para pekerja gig, stesen pengecasan, tempat mengecas bateri telefon, bimbit yang beroperasi dari jam 8 pagi hingga 11 kepada 00 malam.